keluarga yang kedua akan letakkan bunga tuai untuk ahli keluarga yang lebih muda. Kemudian kami mandi dengan panas, persembahkan manisan, buku dan pakaian baru. Selepas tu kami akan dapatkan restu ahli keluarga yang lebih tua. Kemudian kami akan ke temple untuk sembahyang. Selepas selesai sembahyang di temple, kami akan ke kubur untuk melawat arwah-arwah di keluarga kami. Lepas itu kami akan ke rumah untuk menikmati sarapan seperti okey, isi bersama kari dal, kari kambing, kari ayam. Dan selesai breakfast, kami akan mula menziarahi ahli keluarga yang lain dan juga saudara kami. Kadang-kadang ada juga saudara kami yang datang melawat kami. Itulah celebration Deepawali. Ada lagi bahagia apa? Saya suka makan toasted. Saya suka makan. Saya juga suka toasted. Awak suka muruku ke hati muruku? Oh, saya suka muruku. Saya suka muruku. Awak suka muruku ke hati muruku? Saya hati muruku juga. Yang suka muruku. Dan satu program iaitu program yang dipanggil Kertas Budaya Sama. Jadi budaya dan Islam di negara kita adalah pelbagai. Adalah pelbagai. Kita ada 3 kaum utama di Malaysia, iaitu India, China dan Melayu. Di samping itu tidak perlu kita ada Sabah dan Sarawak, kaum utama dan Sarawak. Di mana di Malaysia ini adalah kita yang berbilang kaum. Happy Deepawali. Waalaikumsalam. Deepawali kembali dengan hari baru dan dunia Deepawali dengan Dunia Deepawali merayakan. Happy Deepawali. Deepawali bertukar. Deepawali bertukar. Happy Deepawali. Happy Deepawali. Happy சந்தோஷம் ஒளி வீசும் தீபாவளி Ini Deepawali dan வாழ்த்துக்கள். Happy Deepawali. Deepawali வாழ்த்துக்கள். Happy Deepawali. Deepawali வாழ்த்துக்கள். Happy Deepawali. Deepawali வாழ்த்துக்கள். சொந்தங்களின் ஒரு சிரிப்பு பலவிதமான புது இனிப்பு ஒரு திருநாளில் இது சிறப்பு சந்தோஷ குதூகலமே தமிழர் திருநாள் ஊர்வலமே